apa-apa pun, tahniah Cik Kamal, Tahniah Cici. tahniah pesakan saya, tahniah kita berdua. Jangan ajak lagi dah. Tak ada dah, Merapu dia tak masuk dah. Okey dah. Cukup dah sekali. Steady. Dia masuk 100 mile. Merapu 100 mile. Slow, pura-pura kan. Saya tarik balik bukan Sila tarik balik sebelum saya hantar LOD. Oh, terima kasih bang. Mantap. Ambil jarak. Oh, pemandangan desa yang indah. Saya dah rasa nombor IC semua dah lupa ni bang. Fikir nak habis ya. Nasib baik dah lebih separuh. Kalau tak saya diam macam ni. Oh tu Hamil dengan view dia. Nice weh. Kat bus. Oh, dia sendiri masak kan. Buat macam mana? Inilah kehidupan. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita hari Jumaat 1 Mei. Kita ada Hani, kita ada Cik, kita ada Kak Tutu. Hello. Kita ada Cici di situ. Cici dan Angah. Okey, mungkin belum Kita orang sekarang dekat Merapu untuk pelepasan Merapu The Magnificent Merapu Rainforest Trail Run. Tu yang penting 100 semangat. miler. Semangat tu. All the best teacher. Kita lepas 200 km Tutu Ultra. TT Ultra. TT Ultra 200 km. Kita highlight dia kali ni. General Manager kali ni. Dia lah yang tukang beli Nescafe nanti untuk esok pukul 8 pagi dekat CP Dropback. Wajib tu, wajib. Kita jumpa tank. Uncle, jumpa tank. Mantap tank ada uncle. Kat mana dah? Oh, tersampai Segayu lagi. Oh, jauh lagi lah. Kita jumpa gang Ipoh. Pula. All the best people. Alright. Okay. Alright, jumpa esok. Jumpa esok, okey. Alright. Gula. Okay, thank you. Jom lanjut. Dia suruh lanjut lah. Dia suruh lanjut. Sini pula. Ini apa? Wow. Oh, YouTube. Wow, ada YouTube. Ya. Kita masuk dengan apek hari ni. All the best semua, all the best. All the best. Ya. Buka dia hari ni ceria. Kita tengok apa jadi esok ni. Dia akan potong kat situ. Kita dengan awak master kerani. Dia akan potong kat situ. All the best. Okey, ini dia pelepasan. Logi di Makno, penghulu Mukim Batu Yon 2, Encik Azmin bin Abu, pengerusi JPKK. Cross jalan kita pergi ni. Sebelah kanan ada juru kamera tuan-tuan dan puan-puan, pandang sebelah kanan. Oh, ada. Okey. Satu baris. Belum. Sikit lagi. Ya, kita tengah ni. Okey. Okey, masuk. Oh! Okey, jom. Jalan. Bottleneck sebab itu. Sebab itulah bottleneck. Sebab mereka sebab bergambar tuan-tuan dan puan. Okey, kita dengan YB Haris ni. Ya, saya juga sedang membuat kandungan. Kandungan ni. Bersama YB Kamal juga membuat kandungan untuk YouTube dia. Cici semua ada, Cici. Ni barisan hadapan. Okey, tadi jalan Batu Kikir open, sekarang kita dah bertukar
Batu kikir juga tapi dah masuk ke dalam kawasan kebun. Okey, ni adalah debut 100km trail kami. So kami cuba untuk habiskan. Kalau larat, kalau tak larat, kita enjoy je lah. So ni merapuh menjadi kami punya percubaan trail 100km. Angah menjadi pesa kami. Go Angah, go. Ni akak kita ni banyak bagi inspirasi kita. Steady. Dia masuk 100 mile, merapuh 100 mile. Slow, pura-pura kan. Kita ada Hani di La Jolla. Kamal Khamis. Yes. Oh, bersama saya Kamal Khamis, Hani Ahad dan Cici Selasa. Sabtu. Oh, Cici Sabtu. Angah Selasa ada di belakang. Ni tak dia. Senin dan Haris Minggu. HS Haris Minggu. Kita orang memang macam inilah kerja kita orang. Kita orang pun memang suka cari penyakit. Kita orang pun tak tahu apa kita orang buat kat sini. Hari ni jumpa dengan Cik Piah. Kita jumpa dengan Cik Piah kita yang disayangi dan dikasihi. Ya. Pejuang merapuh. Pejuang merapuh. Marilah kita sama-sama Membarai. Belum lagi sampai CP pun saya dah barai dah ni. Kan? Aduh, penat rasa. Ada orang ambil gambar lah depan tu. Oh, betul. Ada flash tu lah. Beratur. Tu betul ada flash. Tu lah depan. Sampai CP1 6.82 km. Sebelum CP1, sebelum Gua Persik. Kita ada air. Ambil air dulu guys. Oh, buat vlog Bukan yang masak ni 100 plus guys. Masak kat sini. Salah. Nak senang makan macam ni. Cecah. Boleh makan. Boleh makan. Ni cecah. Okay, kita bawa air sikit guys. Sambil nak naik depan ni Gua Persik. Pakai tu. Oh ya, kena sini kena pakai headlamp guys. Sini gua. Kita nak naik Gua Persik ni. So kita tengah queue ni. Kita nak naik gua. Bukan dah nak naik gua, tengah naik untuk masuk gua. Gua tu kena naik. Dan juga Kak Angah dan Abang Kamal. Kak Ngah dengan Abang Kamal Khamis. Kita ada Haris Minggu. Sekarang ini semua HS. berlaku kesilakan lalu lintas tuan-tuan menuju ke Gua Persik. Persik. Persik tu lain. Persik tu lain oi. Sila buat pembayaran. Saya tarik balik bukan Sila tarik balik sebelum saya hantar LOD. Atuk nenek. Okey, jap. Hati-hati tu ada duri sangkut tu. Okey, kita nak naik. Kita nak masuk gua. Ni ada kamera kan? Okey. Ada kamera ke? Ada kamera. Okey, tenang. Sorang-sorang. Lari, buat lari. Okey, tenang. Oh, ada lagi? Oh, ada lagi ya? Terima kasih. Kita dah keluar gua. Gua Persik. Oh, keluar. Dalam ada gambar, luar ada gambar. Ada gambar lagi. Terima kasih abang. Mantap. Ambil jarak. Okey, boleh off balik headlamp. Off headlamp.
Rugi. Ada lagi. Kita dia dah. Ada kamera. Ada kamera. Okey. Okey, terima kasih. Mantap. Ya Allah, silau mata. Betul dah. Siapa ambil lajak tu? Awak lah. Okey, ni kita dah siapkan kita punya jarak CP. Jarak CP dan EG untuk setiap CP dan berapa jarak dia. Okey, tadi kita dah 2% tadi, maknanya awal. Sebab kalau ikut dalam race guide ni 7.2 km baru jumpa Gua Persit. Tapi tadi 6.8 dah jumpa. So sekarang ni untuk ke CP yang kedua, kalau ikutkan jarak ada 7.7 km, maknanya bersamaan dengan 14.9. Tapi sebab dah awal jadi mungkin dalam 15 km baru jumpa. So sekarang ni kita dah 8.19 km, 1 jam 24 minit. Kami masih berada dalam jadual pacing yang betul. 1 jam bersamaan dengan 4.7. Pemandangan desa yang indah. Depan tu ada bukit. Okey, kita dengan Cici, kita akan cuba habis dengan Cici ni. Lalu bersebelahan dengan laluan kereta api. Jadi kita dah lintas laluan kereta api. Kita nak menghala ke CP2 pula ni. Tapi jauh lagi lah. Kita bersama dengan Cici Ahad. Cici Ahad, Kamal Kamis. Adik ni bagus ha. Siap sediakan air. Kena ambil. Oh, terima kasih adik. Terima kasih adik-adik di Kampung Merapuh ni, terbaik mereka semua. Teluk Gunung. Kampung Teluk Gunung. Teluk Gunung. Bagus, terbaik. Terbaik. Moga dimurahkan rezeki semua. Amin. Amin. Okey, tadi adik-adik kampung bagi air. Diorang ambil inisiatif sendiri untuk bagi air kepada pelari-pelari. Terbaik anak-anak muda di sini. Prihatin kepada pelari-pelari Merapuh Rainforest Trail 2026. Okey, sekarang kita dah pukul 7.34 minit malam. Okey, ni kita dah nak menghampiri ke CP2. Ni sekarang track kita tengah lalu kawasan. Tadi lalu tanah yang lembik sikit. So kasut semua dah berat ni. Sebab kasut ni mengangkut tanah. Tapi tak apalah. Nak macam mana? Kita layan je. Nanti kan kalau jumpa sungai kan kita cuci kasut. Ya, kita cuci kasut, ada sungai. Tu dia. Sur. Esok lagi berkicap ni. Kita dah sampai CP2. Ni kilometer 14.75. Ni dia. CP Sungai Persit. Sungai Persit. Oh. Ni dia. Kita makan je. Amir ada ni. Okay, macam biasa. Telur. Ni kat CP2 ada telur rebus. Baru. Ya, ramai dah. Terkodok baru nak rasa. Sedap Ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terkodok ada tu. Sini okey Ada baru. Kek pisang lawan dengan kopi panas. Dulu saya dah start grip tu dah kurang. Sekarang baru. Nah, kena makan kan. Kita jauh lagi. Kalau cecap Makan. boleh makan. Buka kek. Paksa makan. Air kopi. Okey, kita lepas ni dah masuk trek hutan dah. Jom Manga. Sekejap follow boleh. Tak apa makan ni. Anak ni nak simpan ni. Okey, simpan ni. Okey, Ni. ini kita dekat. Ni kita sekarang dekat CP2 Sungai Persit dengan Apek. So, overall macam mana setakat ni CP2 semua menarik Easy. Okey, Apek tak perlu, kita orang dah lencun weh. Dah macam apa dah kita orang ni? Apek dah. Tengok Apek handsome lagi. Okey, now daripada CP2 kita bergerak ke CP3. Pukul 8.13. Kita cross tengah lagi. Oh, air dia sedap. Okay, ni dan Cici belakang yang. Okay, kita bawa kopi ni tadi. Dah makan telur, kita makan dengan kopi ni. Kita bawa bekal kopi lah. Sekarang kilometer 15. 8
menghampiri ke 8.20. 8.14. 8.14. Ni kita dah masuk hutan. So ni kita kena cross ni. Nampak tak? Tu ada adik mandi. Oh, adik seronok Naik atas ni lah. Okey, kita lalu. Hati-hati yang batu licin. Tengok bawah. So ni kita akan pacak. Dah ya. Habis pacakkan baru kita shoot video balik. Ni tengah pacak ni. Dia tak pacak gila tapi pacak dia panjang ni. Dia sikit-sikit tapi pacak. Terima kasih bang. Tolong suluh. Terima kasih bang. Oh, batu licin lah. Hati-hati. Bersama dengan Hamid Isnin. Apa dia? Tidur? Siapa tidur? Rasa nak balik tidur. Sama. Kita orang tengah tidur ni. Cici Ahad dan Hamid Isnin. Yes. Hari Seminggu. Ainan Jumaat hari Seminggu. Ha? Angah Rabu lah. Rabu belum lagi. Oh, dah 7 hari ya? Ha. Kita berapa? 7 kan? Ha. Cip Sabtu. Ijai Sabtu. Meriah. Nenek dia pergi. Pergi ready. Kita minum dulu. Kita makan buah dan buka dulu. Oh, cik. Sabar. Telur satu. Ambil kuih solid. Sian dia. Apa? Satu. Habis. Buku ni okey tak ni? Tahulah. Pedih. Tu yang balut tu. Sian dia RM2. Dia jatuh ni. Tapi dia cuba habiskan. Sadung tadi. Dia cuba habiskan. Pejuang 100. Cuba. 64 km. InsyaAllah. Sekarang tadi kita dah lepas CP3, CP Balai. Sekarang kita dah mengalir ke CP4. Sekarang kilometer kami dah memasuki kilometer 24. Jam dah sekarang pukul 10.4 minit. 10.4 minit. 10.4 minit. Ini Cici. Dah 4 jam 29 minit. Kita, ini sungai yang ke 5 tak silap saya. Depan ni lembut. Hup. Lembut lompat tau. Lompat terus yang. Ya Allah, air free. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bang, terima kasih bang. Belanja air. Ya Allah, terima kasih bang. Inilah insan-insan yang bertanggungjawab, yang memberikan kami ni air batu. Ya Allah, terima kasih. Moga dimurahkan rezeki. Oh, ini memang. Ini CP istimewa ni. CP di hatiku namanya. CP di hatiku ni nama dia. Apa ni cik nama dia? Kampung apa? Mentara Baru. Mentara Baru. CP istimewa Mentara Baru. Baru semua baik-baik, CP di hatiku. cantik-cantik, manis-manis semua. Ya Allah, moga dimurahkan rezeki semua. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih bang. Selamat. Okey, terima kasih. Ya. Okey, ni lain sikit. Kita kali ni lain sebab memang lalu sebelah rumah orang. Betul-betul betul ha. Rumah orang lalu kan. Kamu ni apa pendeta Zabah? Ni lah dia bawa kayu. Pendeta Zabah. Allahu Akbar. Salah pendeta Zabah ni asal tak reti penat ni. Weh, makin laju. Weh, pace 5. Dah ada. Setuju ah. Pergi. Tunggu siapa? Tunggu kawan. Oh, Tunggu kami ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, terbaiklah. Ini kalau kawan tak insaf dan tak tahulah. Inilah tempat buat Nissan. Assalamualaikum. Insaf sekejap saya lalu sini. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ni kalau tak insaf ni tak tahulah ni. Allahu Akbar. Okey. Kita dah nak sampai CP 4. CP yang paling jauh. 12.3 km daripada CP 3. Kilometer 36.17. Okey, ni ada map. Ada kek lah tu. Burger tak ada, habis. Oh, diorang kata ada burger sini tapi tak ada dah. Habis dah, mak ai. Ni bawa pertengahan ni. Okey, ni kita orang tengah downhill. Bila downhill, kita orang cuba lari slow-slow je. Slow run je sebab nak tukar muscle tu. Kami tak nak gunakan muscle yang sama. Kalau kita gunakan muscle yang sama, berjalan je, risiko untuk climb tu tinggi. Jadi kami cuba setiap kali downhill kita akan lari slow-slow je. Nak bagi maintain. Jadi, sebab kita ni janji habis je. Macam kami ni, kami janji habis je. Tapi kalau nak kejar podium, janganlah buat macam kita orang ni. Tekan je lah bila downhill. Uphill pun kalau boleh tekan. Kita dah sampai ke CP yang kelima. Sekarang kilometer 46.92, kira 47 lah. Depan tu CP. So kilometer 47. Nak kopi? Nak kopi ke? Boleh lah. Tunggu dulu lah. Janji kita ada. Jalan-jalan. CP semua ada lah. 2.57. Sekarang pukul 2.57 pagi. Kilometer 47.5. Bila dah penat, Allahu Akbar. Okey, kita update sikit. Kita orang dah kilometer 50.1 kilometer, 9 jam 57 minit. Penat juga. Orang tengah cek ubat. Ni bukan Ni sapu ubat kat minyak perut. Dia pun tengah sapu ubat. Dia sudah ubat jadi. Okey. Kita dah nak sampai CP 6. Gua Persit. Maknanya kita ulang balik dari sekali Gua Persit. Memang kita tahu ulang Gua Persit. Tapi rupanya dalam pagi ni juga dah masuk Gua Persit balik. So sebelum masuk ke Gua Persit, tu lah, depan tu ada CP. Kita top up air dulu. Sampai pagi. Terbaik lah. Tapi CP ni dah ada makan buat. Sekejap je bang, dapat makan bang. Kat sini best. Sini ada curry pot, ada telur, ada bubur. Sini dah ada apok. Ni CP Gua Persit ni. Tengok pakcik belut. Dia dapat makan. Kuat nyonyot tau. Lepas makan kuat nyonyot. Okay, kita masuk kali kedua Gua Persit ni. Tadi kita sampai CP Gua Persit kilometer 55. Jalan je. Tu Cici tengah ambil gambar dalam gua. Okey, terima kasih. Okay. Ma. The best. Okay, Emma saja 55 km. Merapuh Rainforest Trail. Go. Hey! Aduh, duta. Awal masa dia. All the best. 55. Dafi Hamidon. Alright, thank you. Ni kita tengah tak tahulah ni nak turun gua ke nak masuk sungai. Tapi dah jam kat sini. So kita kena tunggu. Oh, sungai. Okay, kita sekarang nak turun ke sungai. Follow the route. Ni tengah jam. Kita kena pegang tali. Licin sini. Tu dia. Okay, pegang tali. Hati-hati bawah. Okey, kayu tu lah banyak.
Hati-hati. Yang pakai pool kiri kanan. Kayu banyak ni. Allah. Hui. Apa nama? Shisha. Siwa. All the best Siva. 55. Pejuang 55. Okay. Tak nampak sebab dia headlamp 100. Oh, all the best bro. All the best. Kita nak bagi nampak muka sikit. Tu. Sebab dia headlamp tu. Okay. All the best Siva. Okey. Hui, nasib baik dia tegur. Patutlah dia berhenti sebelah. Alright. Terus Siva. Tadi kita orang lupa nak shoot. Pacak gila. Sampai barai kita orang tak terlupa nak shoot yang tengah pacak tu. Sepatutnya kena shoot lah, tunjuk bagi tahu macam mana. Lepas sungai, kena seberang sungai tu, pacak dia tak habis-habis. Ni baru habis ni. Baru jumpa jalan landai ni. Lepas tu kebetulan jumpa Siva, kawan kita orang. Terbaik dia tu. Ni pacak nak mampus dari tadi. Kilometer nak masuk ke kilometer 62 ni, pacak dia tak berhenti weh. Yang ni paling pacak lah setakat ni. Kita orang sampai dah putus nyawa ni. Gila. Dah kita dah penat. Dah lari lebih 60 km. Tiba-tiba tu dia pacak tiada penghujung. Allah Akbar. Kita cuba habiskan. Tu Hamai dengan view dia. Nice weh. Kabus. View kabus weh. View kabus. Kiri. Bagi Rani lalu saya nak shoot video buat. View dia nampak tu kabus baik. Lari macam ni bosok. Mana 7:17 km 63.13. Lawa bye. 7:17 pagi. Macam ni view. Barulah syok nak shooting semalam. Semalam kan dah gelap. Siapa nyanyi tu? Sedap suara. Lama. Lagi. Buat lagi. We want more. Go. Itulah semangat yang kita mahukan. Masuk tak tahulah ni gua apa ni. Dia lupa dia orang ada beritahu. Tapi ni lain. Gua apa ni Sini yang. Jangan bijak tu lumpur sini. Allahu Akbar. Mana lalu? Sana lah. Licin. Hati-hati. Ni lah. Ni naik atas ni. Pergi situ. Ni korang nak lalu situ tak boleh. Dek, baik adik jalan depan dek. Kita orang dah barai. Abang jalan dulu bang. Kita orang dah barai bang. Kita orang janji nak habis ni. Lagi settle kan? Saya dah rasa nombor IC semua dah lupa ni bang. Fikir nak habis. Nasib baik dah lebih separuh. Kalau tak saya DNF dah ni. Allah Akbar. Okay, kita tengah lalu gua ni. Lawa ni. Ni nama gua apa benda ni. Lupa dah. Dia ada tulis. Sebab dah tak larat nak baca. Okay, kita tengah lalu gua. Ya Allah, tajam-tajam. Barulah nampak batu ni. Okay, nampak tak? Kita orang tengah lalu gua ni. Okay bang, terima kasih bang. Mantap. Gila. Lovely lah. C. Okay, kita sampai di CP7 kilometer 64. Pukul 7.29. 7.29 pagi. Dia shoot situ, kita pun shoot situ. Okay, kita dah sampai CP Kubang Busa. Kita banyak main lah. Sini.
Okey, depan ni kita orang 5.45 lagi. Curry puff. Makan dia sarapan. 1, 2. Dengan curry puff. 7.50 kita bergerak ke CP Dropback dekat kilometer 68.9. 5 kilometer. Tapi ni memang serius lah. Kita orang dah tak larat nak lari. Kita cuba jalan je. Ni pun tadi lama berhenti dekat CP 7 ni tadi sebab Cici buang air. Betul-betul lama. Sebab ramai orang, toy-toy ada 2 je. Tengok ni lawa. View dia. Okay, Cici jalan kan. View lawa. Lawa. Kabus. Kampung berkabus. Puas hati. Ni kita orang ni janji habis ni. Nak suruh lagi dah tak larat dah ni. Lantak kan situ. Tapi insyaAllah kita boleh habis sebab kita orang baki ada lagi 35 km je dalam masa 11 jam. 11 jam pula, 9 jam. Dia sebenarnya ada lagi 10 jam setengah. 10 jam setengah pula. Ni 14 jam setengah. Kita ada 10 jam setengah lagi. Betul lah. 10 jam setengah lagi. Tapi kita orang buat 9 jam. 1 jam tu emergency. Topang. Jangan. Steady bang. Sekejap, 3 orang bang. Cantik. Mantap bang. Thank you bang. Bawa ini. Mantap abang saya ni. Maksudnya apa ke sana kita untuk Dah ke sana. apalah Tak bang. muat jalannya nak tumpah. Mau ke Berjaya. Tapi itulah CMC tu seminggu lepas KMBC. Okay, kita Lepas. jalan dengan Dewi ni dia dah. Dia ada game untuk UTMB Index ni gila tak gila lah. Sudah jumpa kampung. Balik kampung. Balik kampung. Kampung Sungayu. Itu mana tu yang? Mana tu? Tu Gua Musang. Kita kena depan baru patah balik lah tu. Ni daripada ni runner Penang dengan Kedah. 55 km. Nama siapa ni? Nama? Mas dengan Moy. Cantik-cantik. Moy ke Moon? Moon. Mas dengan Moon. Tu dengan Cici sekali. Thank you. Ambil aura. Okay, sekarang alhamdulillah kita orang pukul sekarang kilometer 69.7 dekat CP Dropback, CP 8. Pukul 9. Betul-betul. 9 tepat. Kita tengok apa makan ada. Tapi tadi yang tunjuk sikit Maggi. Terima kasih Cip. Cip tolong hantarkan Maggi sebab dia tahu kita orang tak makan lagi. Itu Jija. Jumpa Jija. Nak dah jam? 69. Aduh All the best Jija. All the best. Mantap. all the best juga korang. Kita orang baru nak makan. Okay, kita orang nak gerak dah. Ni daripada CP Eco adik nak ke Gua Kalong 9.2 km je. Jauh je. Cip, thank you Cip. Belikan kita orang Maggi Cip. Kalau Cip tak ada belikan. Dan tak tahulah macam mana. Meninggal bye. Mesin. Abang. Thank you Cip. Thank you Cip. Okay, kita tengah lalu trek longkang. Panas gila. Kena lari tepi highway. Baru pukul 10 ni. Dah macam pukul 2 petang. Gila dah tak larat dah ni. Panas. Tu dia jalan kita orang kena lalu tu. Open bye. Macam Cici. Adakah ianya seronok? Terasa seperti dibakar. Panas. Panas gila. Kita tengah naik jalan lama ni. Bapak penat. Nak naik. Syang mat. Lagi 2.5 kilo nak sampai Gua Kalong. Gua Kalong. Gua Kalong. Ni kita berhenti kejap kat kedai abang ni. Kita berjaya batu. Okey, ni sekarang kita dah lalu kawasan desa-desa. Dalam desa ni duduk sikit tapi nanti depan tu open balik. Dia dah nak sampai simpang 100 mile 100 km 55 terus dalam 30.
sana. Ini CP yang nombor 9. CP nombor 9. CP Gua Kalong. Jangan wong dah habis. Oh, baru jumpa dia dah. Oh, baru jumpa dia dah. Ya Allah. Makan. Jom nak makan lah. Lapar gila. Makan dulu. Oh, CP ni. CP paling meriah bang. Paling meriah. Daripada pukul 7 sampai ni potong buah tak habis-habis. Tak, sebab sini menu dia lagi sedap. Ya. Sini menu dia power. Oh, dia sendiri masak kan. Buat macam mana? Inilah kehidupan. Ah, itulah nak sirak. Okay, kita dah bergerak dari CP Gua Kalong ke CP yang seterusnya, CP 10. 53. Sekarang 11.53 Kilometer tengah hari, 79. kilometer 79. Okey, ni kilometer 84.21. Korang nak tahu tak, Cici dah kuat sekarang. Dia dah tak barai. Mana ada barai. 100 km dia dah tak barai, bye. Lama je barai. Dan yang penat kali ni, hebat Cici. Kita ucapkan tahniah pada dia. Dia boleh bertahan. Cik Kamal. Dia boleh bertahan hingga kilometer 84. Kita berendam sekejap kaki. Oh, panas sangat. Kita dah sampai CP 10. Pisang. Kita dah nak meranduk. Inilah dia meranduk sungai 3 km. Kita akan meranduk ke Gua 5 daripada Sungai Persik ni. Third loop 100 km 55. Kanan. Kanan. Mana abang ni nak menggambar Cik Kamal? Tak apa. Okey, jalan dia. Dia km meranduk. Kita ni bukan seberang sungai, ni meranduk sungai 3 km. Boleh tahan bila dah penat. Nak randuk sungai pun dah tak larat sebenarnya. Tadi uphill gila babi, now downhill gila babi. Naik. Ada orang nak potong ke? Tengok pertanian penternakan desa. Lawa ladang sawit sini desa. Kita masuk Gua 5. Tadi kita tak masuk lagi gua ni. Pergi cross ke sini sebenarnya. Okey, tengok kek. Oh, cantik bang. Terima kasih. Terima kasih dek. Hati-hati ya. Aduh, tajam. Ada lubang hati-hati Jangan. Salah. Sempat bang, keep moving ya. Ada 2 jam setengah bang. Okay, kita dah sampai CP terakhir, CP Gua 5. Lepas ni kita lagi 7 kilo nak sampai FL. Ni dah barai. Kita makan dulu tembikar. Kasut aku pasir. Tahniah Cici.
Ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Ya Allah, kami berjaya habis. Ya Allah, merapuh Nak nangis rasa. trail. Bapak susah weh. Susah bila meranduk air tu susah. Oh, kita orang penat. Daripada 2 jam buffer, tinggal 30 minit je. CP je. Cip, terima kasih Cip. Hoi, terharu siut. Hoi, gila susah weh. Susah. Hoi, tak ada dah nak repeat. Gila lah. Terima kasih Cip. Cip lah orang kuat kami. Orang kuat kami. Lari kelas. Dah tak boleh nak lari dah Cip. Kaki semua dah bengkok dah. Macam mana? Kak. Oh, tak ada dah. Itu boleh. Uncle ada. Oh. Dia kat gua kat lari berapa je? 5 meter je. Pergi. Kak, jangan nangis dulu Kak. Jangan nangis dulu. Cici nangis lah. Oh. Jom lari. Tak larat dah. Jom. Lari. Oh. Thank you Angga. Thank you Dato'. Thank you Angga. Kita follow. Ui, thank you Angga. Okey tak? Oi. Tak ada dia nak masuk dah. Gila. Gila susah. Come on, Cici. Oh. Sikit lagi. Sikit lagi. Yes, Cici, yes. Sikit lagi. Good job. Oh. Gila lah korang. Cici, you're training, guys. Yeah. Alhamdulillah. Sekejap balik. Alhamdulillah. 100 mile. Masih ada Oh situ. remaining 6 Dia menitik air mata tu. Nur Hayati Mohin. Dia memang susah. 100 kilometer Memang finish. susah. Dia urutkan Yanti dulu, bukan Kamal. Ini suami isteri dan tuan-tuan, pasangan suami isteri. Cici dan Kamal berjaya. Kamal yang Ya saya. Kamal berlari Dia punya coach dia. dengan Nur Hayanti situ. tadi. Also 100 kilometer finisher. Tanya-tanya. Riak sikit bang sebab baru lari Dah tak larat nak riak. macam lari 10 kilometer. Tolong juga Jom. Gila lah. yang dah sampai Gila lah korang. Oh, struggle. Dan dah macam. Dah macam zombie. Baik, terima kasih dek. Oh 100 km. Finisher 100. Congratulations. Thank you. Oh bukan senang ah. Nangis tu. Okay. So macam mana? Apa perasaan anda? Gila. Game paling gila lah ni. Siapa cakap merapuh senang? Bapak susah siap meranduk. Sebenarnya Sebab tahun ni meranduk sungai ada berapa kali? banyak kali. Banyak kali meranduk sungai dah. Orang terlalu Sampai banyak. kita orang dah tak tahu dah berapa kali dah meranduk. Oh, betul lah. Susah sebenarnya merapuh ni. Oh gila. Kita orang pun dah betul-betul cukup-cukup je. Baki tinggal 25 minit. 20 tak 30 24 35 minit. Buffer. Susah. Boleh lah. Daripada asal dia 2 jam. Tapi jangan ajak saya lagi. Tak ada dah, saya pun cukup dah sekali. Cukup lah. Tahniah Cici. Tahniah Cik Kamal. Kita ambil gambar ni. Cik Jalan Kamal pun ni. tak boleh yo. Tengok. Inilah dia Cik Kamal kita. Tengok sini. Jalan pun barai pun melecet semua. Nak kejarkan COT. Okey nah. Ni jalan orang selepas game. Macam inilah dia. Steady. Kan? Abang ambil apa? Tak, wah saya 100. Oh, dah habis dah? Satu je. Oh, alhamdulillah. Oh, podium lah tu. Tahniah abang. Kita tengok Cik Kamal kita. Inilah dia. Aksi selepas memiliki apa kita cakap ni? Selepas memiliki baju finisher tee. Tahniah Cik Kamal. Tahniah Cici. Tahniah peserkan saya. Tahniah kita berdua. Jangan ajak lagi tau. Tak ada dah, merapuh dia tak masuk dah. Okey dah. Cukup dah sekali.